Kalau pembangkang yang kena bagi solution, kamu orang ni semua tak function lah sebenarnya. Itu pasal bila dalam tempoh minyak naik ni could be a knee jerk reaction, saya cakap. Knee jerk reaction ni apa? So bila berlaku perang tiba-tiba naik pop mendadak macam itu. So bulan lepas 3-4 minggu lepas tak sampai 2 bulan lah, saya rasa dalam tak sampai sebulan ke, dalam lebih kurang 4 minggu lah, dalam bulan ini atau bulan lepas macam itu, apabila perang ni terjadi pada bulan Februari, bulan lepas lah, Februari, sekarang bulan Mac kan, harga minyak adalah dalam 70. Tiba-tiba bila war broke up, dia punya harga minyak 2 minggu lepas mencanak naik sampai 119. So kenaikan 40 US dollar per barrel. Dan lepas tu tiba-tiba bila ada berita lain, harga minyak turun balik. So this is like sebab itu saya cakap dalam bahasa Melayu knee jerk reaction tu. Knee jerk reaction is dia naik sekejap lah, lepas tu dia stabilize balik. Tapi bila kerajaan kita tiba-tiba jadi nampak knee jerk reaction ni pun, kita pula dah nak naikkan harga diesel sampai 2 kali ganda ini tidak sepatutnya. Sebab sebelum ni saya dah cakap, bila kamu buat macam ni, harga susah nak turun. Bila kamu naikkan harga diesel macam ni, harga barang yang didorong oleh kenaikan harga diesel ni dia susah nak turun. Walaupun kamu boleh turunkan harga diesel balik, tetapi harga barang itu dia sticky dalam ekonomi, kata prices are sticky, dia susah nak turun. So sebab itu kamu tak sepatutnya buat macam ni. Orang tanya saya, Syam Jalil apa solution nombor 1? Saya tak sepatutnya bagi solution. Saya bukan kerajaan yang dibayar gaji, yang ada penjawat awam untuk supply kamu with the data apa semua. Itu adalah kamu lah dalam kabinet, dalam kerajaan. Apa pula kita pembangkang pula nak bagi solution? Kalau kita pula pembangkang yang nak bagi solution, baik kita orang aja jadi menteri, jadi Perdana Menteri, jadi kerajaan, apa gunanya? Kamu tak function lah.